Dengar sini, di Iran, penyokong pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei meminta orang ramai untuk membantu membayar satu korban keagamaan yang sangat luar biasa. 10,000 ekor kambing biri-biri. Betul, anda tak salah dengar. Betul, anda tak salah dengar kawan-kawan. Kumpulan agama pro-kerajaan sedang mengumpul dana untuk menyembelih haiwan-haiwan itu secara ritual sebagai doa untuk kesihatan Khamenei. Dengan kempen tersebut, cuba mengumpul kira-kira 1,3 juta dolar secara keseluruhan. Dan ini berlaku ketika persoalan terus timbul mengenai kesihatan dan keberadaan Khamenei selepas beliau dilaporkan mengalami kecederaan serius dalam serangan pada bulan Februari. Dan seperti yang anda boleh jangka, kempen ini sudah pun menerima reaksi balas daripada rakyat Iran yang sedang bergelut dengan kenaikan harga makanan yang mendadak. Bersama kita sekarang untuk membincangkan perkara ini ialah Khosrow Esfahani, pengarah penyelidikan di Kesatuan Kebangsaan untuk Demokrasi di Iran. Jadi, pertama sekali, tolong jelaskan kepada kami, adakah mengorbankan ribuan ekor kambing biri-biri demi kesihatan seseorang merupakan amalan agama yang biasa di Iran? Atau adakah skala dan sifat politik kempen ini sesuatu yang luar biasa pada pandangan anda? Apabila anda mahu seorang pemimpin tertinggi yang dihasilkan oleh AI melompat keluar dari skrin dan menjadi pemerintah sebenar, anda akan bergantung kepada kepercayaan karut dan sihir. Itulah keadaan Republik Islam pada masa kini. Mereka ada seorang ulama muda yang tidak berdaya dan mempunyai karisma seperti kentang rebus, yang tidak pernah memegang jawatan awam sepanjang hidupnya, yang dinamakan sebagai pemimpin tertinggi. Lelaki itu tidak mempunyai pengaruh dalam politik sebenar di Iran dan dia hanyalah satu lagi bahagian dalam mesin yang telah dibina oleh ayahnya selama 4 dekad. Apa yang kita hadapi di Iran ialah IRGC yang sudah berakar umbi. Satu kelas pegawai tentera yang telah mengendalikan segala-galanya sejak beberapa dekad yang lalu. Sebagai sebahagian daripada rancangan Khamenei. Sekumpulan pembunuh ini yang mempunyai darah rakyat Iran di tangan mereka telah melantik Mujtaba Khamenei, kambing biri-biri yang lemah lembut ini, untuk mengawal Iran dan mempamerkan kuasa, kestabilan dan kesinambungan. Itulah yang sedang kita hadapi. Di sebuah negara di mana rakyat sedang bergelut untuk mampu membeli makanan harian, mereka meminta 10,000 ekor biri-biri dikorbankan untuk seorang pemimpin tertinggi yang dijana oleh AI. Yang hanya muncul di halayak ramai sejak menjadi pemimpin tertinggi dalam bentuk potongan cardboard sahaja. Berkorban untuk apa? Rakyat Iran berasa kecewa dengan sandiwara palsu yang dipertontonkan oleh Republik Islam ini. Kamu sudah sebutkan ejekan yang sedang berlaku di media sosial dalam kalangan rakyat Iran. Tapi ia hanyalah gaya rambut dengan kesakitan, penderitaan dan keluarga yang tidak mampu membeli makanan. Betul, saya ingin bercakap tentang perkara itu. Kamu tahu, terdapat perbezaan ekonomi yang jelas di sini. Rakyat Iran diminta untuk menderma kepada kempen bernilai 1,3 juta dolar, sedangkan ramai yang mengatakan mereka sendiri tidak mampu membeli daging. Kita tahu, kamu tahu, bagaimana harga telah melambung tinggi di tengah-tengah peperangan ini. Pada pendapat kamu, sejauh mana imej itu memberi kesan politik yang buruk kepada rejim? Republik Islam sudah melepasi tahap untuk mengawal imejnya atau cuba memenangi hati rakyat. Kita sedang berhadapan dengan satu sistem yang telah menerima hakikat bahawa ia tidak popular. Majoriti rakyat Iran mahu ia lenyap. Dan satu-satunya mekanisme yang masih tinggal padanya ialah kekejaman, kematian dan pembunuhan. Lihat berapa ramai rakyat Iran yang mereka hukum mati setiap minggu. Kita telah melepasi angka lebih 900 orang yang dihukum mati sejak awal tahun ini. Itulah mesej Republik Islam. Dan ini bukan sekadar mana-mana kumpulan agama. Salah seorang ulama yang mempromosikan kempen ini ialah orang lantikan Khamenei sebagai pemimpin solat Jumaat. Individu ini sangat berkait rapat dengan rejim. Ini bukan tindakan sembarangan oleh sebuah kumpulan fundamentalis. Kita sedang berhadapan dengan sebuah rejim yang benar-benar mufris dari segi sokongan rakyat, sudah berdekad-dekad lamanya dan kini terpaksa bergantung kepada kepercayaan karut dan sihir. Baiklah Kostia, saya perlu ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami seperti biasa. Kata-kata anda sangat-sangat menarik dan tegas.
Saya rasa kita perlu tunggu dan lihat sama ada mereka berjaya mencapai sasaran dana yang sangat tinggi seperti yang mereka minta dalam talian. Kisah yang sangat pelik. Terima kasih kerana menjemput saya.